Ada perjalanan yang dirancang oleh kita, tapi ini perjalanan yang telah dipilih oleh Allah. Pada 17 Jun 2026, kami melangkah meninggalkan tanah air bukan sekadar untuk melihat keindahan bumi Minangkabau. Kami datang membawa sebuah harapan, agar hati ini lebih dekat kepada Allah, dan kaki ini dapat menjejaki langkah para ulama yang pernah menghidupkan Islam di bumi Nusantara. Inilah permulaan Kembara Aulia 2026 kami bersama Ayahanda Datuk Haji Hashim ke Padang, Bukit Tinggi, Indonesia. Kembara Aulia 2026, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Syafuddin. Ya. Jadi belum sampai ke sana kita bagi Al-Fatihah lah. Sepanjang perjalanan, Ayahanda Datuk Hashim sentiasa berkongsi kisah para ulama yang pernah menerangi bumi Minangkabau. Antara nama yang paling kerap disebut ialah Sheikh Burhanuddin Ulakan. Beliau merupakan seorang ulama besar Nusantara pada abad ke-17 yang menuntut ilmu daripada Sheikh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Setelah kembali ke tanah kelahirannya di Ulakan, beliau mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam, mendidik masyarakat dan menghidupkan syiar agama. Hingga hari ini, jasa dan pengaruh dakwahnya masih dikenang oleh masyarakat Minangkabau. Perjalanan menuju ke makam Sheikh Burhanuddin bukanlah mudah. Jalannya agak sempit dan memerlukan kesabaran. Namun, apa yang lebih menghairankan kami ialah destinasi bersejarah ini masih belum banyak dikunjungi oleh rombongan dari Malaysia. Mungkin ada yang belum mengetahui sejarahnya, atau belum menyedari bahawa di bumi inilah berdirinya seorang ulama yang menjadi antara tokoh penting dalam penyebaran Islam di Minangkabau. Setibanya kami di sana, segala penat perjalanan seakan-akan hilang. Kehadiran rombongan kami disambut dengan penuh mesra. Senyuman yang terukir pada wajah penduduk setempat membuatkan kami terasa seperti bertemu saudara sendiri. Walaupun bahasa dan negara berbeza, ukhuwah Islamiah menjadikan kami begitu akrab. Kawasan parkir yang terhad sedikit sebanyak menguji kesabaran. Namun apabila niat utama kami hanyalah untuk menziarahi jejak seorang ulama yang telah berjasa kepada agama, Allah mempermudahkan segala urusan. Apa yang pada awalnya kelihatan sukar, akhirnya menjadi mudah dengan izinnya. Ketika berdiri di bumi yang pernah dipijak oleh Sheikh Burhanuddin, hati menjadi sayu. Terlintas persoalan dalam diri, apakah amal yang akan kita tinggalkan apabila tiba saat kita kembali menghadap Allah? Mereka telah lama meninggalkan dunia, namun namanya masih hidup pada masyarakat. Ilmu, dakwah dan akhlak yang diwariskan terus hidup merentasi zaman. Benarlah, umur manusia mungkin terbatas, tetapi amal yang ikhlas mampu terus mengalir manfaatnya kepada generasi demi generasi. لا إله إلا بشهواتي ويسطو وابتدى لله يا Sebelum meninggalkan bumi Ulakan, kami memanjatkan doa dengan penuh harapan. Ya Allah, jika ada rezeki dan izin-Mu, jemputlah kami kembali untuk menziarahi Sheikh Burhanuddin Ulakan dan menelusuri lagi jejak perjuangan para ulama di bumi yang penuh barakah ini. Dengan hati yang tenang dan penuh kesyukuran, kami meneruskan perjalanan menuju Bukit Tinggi. Jalan yang berliku ditemani panorama gunung, sawah menghijau dan kabus yang menyelimuti perbukitan seakan-akan menjadi saksi bahawa setiap langkah dalam rihlah ini bukan sekadar menuju sebuah destinasi, tetapi satu perjalanan mendekatkan diri kepada Allah serta menghayati sejarah perjuangan para ulama Nusantara. Singgah ke rumah
si Sultan muda, si Sultan muda. Dia abi, dialah tande, yo Tuhan, oi hati den kanai, kabaju, kabaju, hati den kanai, kabaju, kabaju. Indah dapat, oi musiman yang ya Tuhan, oi musiman uai, dan nanti jua, dan nanti jua, musiman uai, dan nanti jua, dan nanti jua. Indah dape oi katiko bujang yo Tuhan, oi barana ampe den nanti juo, den nanti juo, barana ampe den nanti juo, den nanti juo. Indah dapat, oi katiko bujang yo Tuhan, oi baranak ampe, den nanti jua, den nanti jua, baranak ampe, den nanti jua, den nanti jua. Indah dapat, oi katiko bujang yo Tuhan, oi barana ampe, den nanti jua, den nanti jua, barana ampe, den nanti jua, den nanti jua. Onde mande salsa ibadah, onde mande salsa ibadah. Kembara Aulia 2026 diteruskan. Bukan semua yang berhasrat akan sampai, tetapi Allah memilih siapa yang dijemput. Perjalanan kami diteruskan meninggalkan kesibukan kota menuju ke sebuah rumah yang sangat sederhana. Rumah yang pernah melahirkan seorang ulama, pemikir, sastrawan dan pejuang Islam yang disegani di seluruh Nusantara, iaitu Buya Hamka. Sejujurnya, kami sendiri tidak pernah terfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengizinkan kami sampai ke rumah kelahiran beliau. Nama Buya Hamka sudah lama kita kenali. Karya-karyanya menjadi bacaan, perjuangannya menjadi inspirasi, namun untuk menjejakkan kaki ke rumah yang menjadi saksi awal kehidupan beliau, ia tidak pernah terlintas dalam fikiran kami. Jika bukan kerana ayahanda Datuk Haji Hashim yang bersungguh-sungguh membawa kami ke sana, mungkin kami hanya mengenali Buya Hamka melalui buku dan cerita semata-mata. Semakin hampir ke destinasi, keadaan jalan mula berubah. Kenderaan kami melalui jalan yang berbukit bukau, sempit di lereng gunung, dengan gaung di sebelah dan beberapa kawasan yang pernah mengalami tanah runtuh. Setiap selekoh terasa mendebarkan.
Di dalam hati kami terlintas, bagaimana agaknya keadaan ayahanda bersama keluarga di hadapan? Semoga Allah menjaga mereka dan seluruh rombongan kami. Namun sesuatu yang sangat pelik kami rasakan. Walaupun laluan begitu mencabar, hati saya langsung tidak dipenuhi rasa takut. Sebaliknya Allah menghadirkan satu ketenangan yang sukar diungkapkan. Sepanjang perjalanan, kami membasahi bibir dengan selawat, kasidah, zikir dan doa memohon keselamatan. Ketika itulah kami semakin yakin. Doa itu benar-benar menjadi teman musafir. Kemudian, kami dimaklumkan bahawa bukan semua pelancong dapat sampai ke rumah Buya Hamka. Beberapa hari sebelum ketibaan kami, laluan ke sana pernah ditutup atas faktor keselamatan. Lebih mengejutkan, pada hari yang sama dengan rombongan kami, ada juga pelancong dari Malaysia yang berhajat untuk menziarahi rumah Buya Hamka. Namun mereka tidak mendapat keizinan untuk melalui laluan tersebut. Ketika itu hati kami terus berkata, "Ya Allah, rupa-rupanya sampai ke rumah Buya Hamka juga adalah satu rezeki. Bukan semua yang merancang akan sampai. Bukan semua yang berhajat akan diizinkan. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki." Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, rombongan kami seramai lebih kurang 21 orang akhirnya selamat tiba di rumah kelahiran Buya Hamka. Lebih mengharukan lagi, insan yang berdiri menyambut ayahanda ialah anak bongsu Buya Hamka sendiri. Beliau masih mengenali ayahanda. Di dalam rumah itu juga kami bertemu dengan seorang murid yang pernah berguru secara langsung dengan Buya Hamka. Hati kami benar-benar tersentuh apabila diceritakan bagaimana Buya Hamka sanggup dipenjara demi mempertahankan prinsip dan kebenaran. Beliau tidak menjual maruahnya. Beliau tidak menggadaikan pendiriannya. Beliau mempertahankan keamanan dan persaudaraan walaupun menerima tekanan yang sangat hebat. Namun yang paling besar, beliau memaafkan mereka yang pernah menzaliminya. Di situlah kami memahami bahawa kekuatan sebenar seorang ulama bukan hanya pada ilmunya, tetapi pada kebersihan hatinya. Yang bertanggungjawab dengannya Pak Hanif namanya. Dia punya anjing. Anjing itulah yang bernama Willy gitu. Willy ya? Willy. Willy ni anjing garang, anjing pemburu yang garang, yang hebat. Dan tuan dia suruh memburu. Dia banyak bukit, gunung. Semua dia buat. Sampai dapat baju besar. Baju besar ni mana lezat. Dia makan babi tu dia asyik makan. Sedap lezat baju besar. Tapi tuan dia datang, cukup masa tuan datang. Willy. Dia dengar suara tuan dia, dengar suara tu, dia turun. Kejar dapatkan tuan dia, pegang tuan dia. Jadi satu kata, itu beza kita dengan Willy, anjing ni. Kita manusia, kita hebat ni. Tuan kita panggil Allah Akbar, di mana kita? Aku di padang masih buat kerja lagi. Aku di pasar masih berniaga lagi. Aku di kerjaan masih bekerja lagi. Itu lemah kita. Di situ susah. Anjing terbiasa kita belajar. InsyaAllah, kalau kita kata, baca Fatihah, ada sabda, ada ayah dia. Kalau tidak ada jahat ayah dia. Karena garang yang dia tak akan minta ni. Jadi garang, jahat, baik semua orang buat InsyaAllah. InsyaAllah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah.
tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Pesan orang tua jangan dilupa, jadi pedoman sepanjang masa. Tinggi ilmu, rendah budinya, buatlah baik sesama manusia. Pesan orang tua jangan disia, jadi pelita kala gelita. Selagi nafas masih bernyawa, taburlah budi sepanjang usia. Hidup ini hanya menumpang, singgah sebentar di dunia. Yang tinggal bukan nama orang, tetapi budi dan jasanya. Pesan orang tua jangan dilupa, jadi pedoman sepanjang masa. Tinggi ilmu, rendah budinya, buatlah baik sesama manusia. Pesan orang tua jangan disia, jadi pelita kala gelita. Selagi nafas masih bernyawa, taburlah budi sepanjang usia. Yang tinggal bukan nama orang, tetapi budi dan jasanya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana mengizinkan kami menziarahi makam Waliullah Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Haji Miskin dan rumah Buya Hamka. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Datuk Haji Hashim bin Ismail atas doa, bimbingan dan kesungguhan membawa kami menelusuri jejak para ulama. Jika bukan kerana Ayahanda, mungkin kami tidak akan berpeluang merasai sendiri tarbiyah hati yang begitu berharga ini. Kami pulang bukan sekadar membawa kenangan, tetapi membawa pulang ibrah yang akan terus terpahat di hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki dan kesempatan untuk kami kembali lagi menziarahi bumi yang penuh barakah ini. Amin ya Rabbal Alamin.